pekerjaan. Sebab kalau kita tutup pusat judi ataupun kedai arak, memang kena tutup. Tapi cara tu, lepas kita tutup, dia nak pergi kerja kat mana? Dengan puluhan ribu yang ada kat situ, di mana tempat kerja dia pun? Mereka kerja tu haram tak? Ini bukan bincang pasal isu haram, tapi cara kerangka perubahan zaman sekarang tu macam mana? Cara kerajaan nak jaga kemungkaran tu dengan dia naikkan cukai. Nampak? Dia naikkan cukai tu mana dia? Itu cara dia mencegah kemungkaran untuk orang tak. Sebab kalau dia tutup macam tu, dia akan berlaku underground. Orang akan underground dia teruk. Lagi jenayah berlaku secara senyap-senyap. Judi main underground, nak kawal payah. Ni bukan kita kata benda ni halal, kita tak kata, tapi macam mana kita nak menyelesaikan secara yang berkesan. Itu cara modernnya ialah kerajaan naikkan cukai. Itu cara mencegah kemungkaran cara moden. Ada orang kata kalau kita tutup kedai judi dan kedai arak, lepas kita tutup dia nak kerja di mana? Itu orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, bumi Allah itu luas. Faham lagi? Alam takul Allahi wasi'a, tidakkah bumi Allah ini luas? Barang siapa yang berhenti kerja kerana takut pada Allah sebab kerja di tempat yang haram, dia berhenti. Pasal apa dia berhenti kerja tadi? Kerana dia kerja tempat judi. Faham? Atau dia kerja terlibat dengan arak. Faham? Siapa-siapa yang terlibat dengan arak judi ni, mereka adalah terlibat dengan amalan syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak dan judi kerja syaitan. Faham? Siapa terlibat dengan kerja syaitan, haram judi ni, dia buat berhenti. Kenapa dia berhenti? Sebab takut kepada Allah. Allah akan beri peluang dia di tempat yang lain, lebih elok, lebih luas rezeki dia. Dalil dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan beri dia jalan kelepasan masalah yang dia hadapi. Ada seorang ustaz berkata, kita tidak boleh saja mengharamkan bekerja di tempat judi. Masyarakat kena fikir juga di mana mereka nak cari kerja selepas berhenti. Betul atau tidak perkataan ustaz itu? Betul. Ustaz itu sudah tidak betul. Dia kata ada ustaz yang berkata, jangan kita senang-senang suka-suka suruh orang berhenti je kerja tempat haram. Kita kena fikir juga, kalau dia berhenti nak kerja kat mana pula? Dia nak tanggung anak bini dia ke mana pula? Jawabnya ustaz itu sudah mengarut. Okey? Faham baik-baik. Bila diharamkan judi dan arak, terus berlari-lari balik ke rumah masing-masing sahabat, buang habis arak. Hak jual pun buang, hak minum di rumah pun buang. Sampai banjir jalan-jalan Madinah dengan air arak. Tak ada pun nak fikir, nak lepas ni nak jual benda pula, lepas ni nak buka kedai benda pula. Tak ada. Dengar turun, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak dan judi adalah kerja syaitan, tinggalkan. Tak cakap banyak dah, habis pakat berhenti lagi. Betul tak? Tak ada pun Nabi nak fikir dulu. Ayat ni kalau aku sampaikan naknya korang kena fikir dulu. Kaki dah boleh jual arak, nak jual benda pula. Nak jual kedai makanan kucing tak laku. Faham? Nah, ada tak Nabi fikir gitu? Tak ada. Faham? Lepas tu ramai lah ni ustaz-ustaz, dia nak jaga sekolah dia nak jaga pondok dia. Salah. Bukan suruh hidup kita jaga pondok, jaga sekolah. Jaga agama. Buatlah sekolah, tapi jaga agama dulu. Ni nak jaga ke sekolah. Takut tak dapat batuang, takut tak dapat kemudahan dan sebagainya. Maka apa yang direndah-rendahkan Islam di atas dalam negara, dibiarkan. Tidak ditegur. Nak sanggup bersekongkol dengan orang-orang fasik yang merendah-rendahkan hukum halal haram. Nah, tahu-tahu. Buatlah pondok, buat sekolah, jaga. Tapi kalau nak jaga sekolah dengan jaga agama dulu. Jangan keluar cakap bibir kurang yang merendahkan agama, melemahkan Islam. Biar sekali cakapan kita Islam bertambah gagah, bertambah kuat. Seorang laki-laki jumpa Nabi, dia nak tanya masalah, tangan dia pakai cicimah. Dia kata, kamu datang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan tangan yang membawa api neraka. Menjumpa aku tangan bawa api neraka. Kamah tangan.
Lalu dia lepak. Satu riwayat Nabi lepak. Piung Nabi lepak. Nabi pun lari. Lepas Nabi lari, kawan dia kata, Nabi lari dah. Dia ambil. Dia ambil mula cuci mah. Bukan besi. Dia ambil mula. Dia kata, aku dah ambil dah apa yang Nabi sudah lemparkan. Itu orang kuat imam. Betul tak? Itu baru betul. Nabi kata haram kan ni? Tak ambil tau. Padahal kalau ambil pun halal. Bukan pakar. Pakar dia haram. Dia boleh ambil semula. Beri pakar ke anak perempuan dia. Lebu jadi perayaan bini dia. Tak ada masalah. Jual pun halal. Bukan haram jual. Tapi dia kata suai. Nabi lepas dah. Aku dah ambil majar dah. Tu. Bila orang kata haram kerja tempat judi, tak usah cakap banyak, berhenti terus. Kenapa? Karena takut kepadamu ya Allah. Allah akan beri rezeki kerja lain berlambak lagi. Tak payah fikir. Dalil. Allah kata dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang buat sesuatu atau meninggalkan sesuatu kerana takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan selesaikan masalah dia. Bukan ya ja'alu. Kalau ya ja'alu, boleh jadi Allah selesai masalah dia. Tapi ya ja'al. Asal yaf'alu ya ja'alu. Ada dhammah patah lang. Tak ada. Dalam ayat Quran, sukung lang tu. Mati. Ya ja'al. Apa makna? Garanti Allah tolong. Dah. Dah yakin ni. Betul tak? Dan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri pula pulangan. Rezeki lebih molek pada kerja tempat haram. Nampak? Pelik-pelik dia ni. Nak jadi mufti ingat ustaz ingat tu. Melemahkan Islam. Betul tak? Jangan berhenti nak makan apa, cari kerja dulu. Orang ni gomor dulu. Tak? Lepas tu akhirnya berpanjangan benda yang haram.